dah habis 2 hari 1 malam berkampung dekat Zanya Hotel. Dan sekarang dah habis je, kita nak pergi main bowling dengan tim. Dengan tim ada Tuan Azim dengan Syuhada, dengan tim keluarga Mas Azim Odah. Nak cari parking sekarang. U-Ball. Berapa? Cantik lah tempat dia. Okay, masa ni kita dah sampai dekat bowling. Lepas tu kita tengah tunggu tim lah. Kita ingatkan dalam belas-belas orang je. Sekarang 28 orang tim kita yang datang. Alhamdulillah, Masya Allah. So kita dah booking 4 main dan kita main 2 round lah. Sekarang ni kita ada dekat U-Ball Alam Mandap Putrajaya. Kita nak main bowling. Tim kita berapa orang? Ramai. Ramai ada 28. yang join ada 28 orang. Masya Allah. Kita booking 2 lane. 2 lane 2 set. Itu sekali Itu sekali. Balik. Sekejap je. Hantar dia orang tu sekejap Singapura. Tapi bukan dah main pun. Saya just tengok ni dia orang habis nak. Ni buat apa ni? Banyak bola tak ada. Hati-hati dia just kat depan. Okay, so ini mesti kita main sama-sama lah. Sesari dia bawa bola dia sendiri. Bola apa lagi? Memang legend legend masih berbisa. Okay, lepas tu Kami ni kami nak bisa ada tim dengan para suami kita. Kita bagi dia menang. Kan kita sempat nak kami kan. Dari tepi ya. so kita dah start the game. Kita tengah rebut lah siapa yang nak dengan kita. Lepas tu kita nak set up nama apa semua. Kita ambil kasut lah. Tadi dia ingat dah Makan je. Okay, jom kita battle. Bagi semangat. Give me semangat. Kita duduk waktu baru. Bagi semangat. Dua-dua lah. Dua-dua. Go. Go Kak Elsa. Ambil gambar ni. Kak Syah, dia nak balik tu. Parit tu. Tu buat apa? Awin. Awin kan? Oh, Syah.
Azhar.